Loko pun berapa jam tu? Loko pun berapa jam? Tak. Jam lah. Oh, 12 7 minit. Lagi 10 minit pula kita tengok. Masih 12 6 minit, 12 7 minit. Yang ni bodoh. Film yo. Film yo. Okey, saya dah. Oh, sabar. Yang buyo apa? Saya nak serahkan gambar pada Aziz. Tu ni wait terima tu. Ni sekarang ni kita tengah buat apa ni? Makan nasi goreng. Cili padi. Goreng Pattaya. Pattaya nak. Pattaya kita rekam sikit minta Pattaya. Jadi you. Video ni dah kenal. Kalau kebang tak ganas tu. Sebab injak. Tadi kita dah muda. Kuning kalau set. Boleh tu ni ni. Kita boleh butuh. Ni sensor telefon. Penuh. Hilang tapi ke sebelah. Awi lewat tangan lagi, kata nak main lari. Ha. Bagi saya. Mesti masuk. Ha. Apa nama? Adrenal lesson. Ini dia. Kalau nak kamu. Tak kira aku piang lah dulu. Aku buat rakam aku tengok lagi dah. Rekam. Dah. Okey guys. Sekejap dah. So banyak. Aku letak kat sini lah. Mainan pun suruh letak kat sini. So ni meter RPM yang aku beli tu. Mainan Ejah letak kat sini. Ni meter volt bateri. So settle lah semua mainan mengkorek tadi dah. Ejah kaki memang settle tune lah. So buka kancing dia macam biasa lah. Buka kunci. Dia kena naik tu. Normal bateri 12 lebih lah. Kalau kata tinggal sebelah tu dah tukar. So tu lah, nanti aku akan bayar abang start sebab lo malam dah. Jadi tak boleh nak bising-bising. So kami tak start lagi. Biar nanti aku akan tunjuk abang macam risau, okey? So ni lah komen dia. So terima kasih lah sebab belum lah. Payung lah. Dia senang lah. Sikit lah. Sebab kita rasa payung lah ni. Tapi bagi dia mudah lah sebab dia buat tadi lah. Doa perbuatan dia. So ada nak abang Allah. Jangan dekat sangat. Tak, jangan dekat lah. Okey. So nak abang Allah boleh abang. Benda dah beres. Tak boleh lagi, tak boleh. Dalam setiap. Benda dah beres dah boleh apa? Benda dah beres. Tak tahu. Cakap lah. 9 minit dah kap pelakap. Dia dah maksud dia. So benda senang lah. Macam dia tak potong lah. Dia kita tanya dia nak dia kata tak apa nak mati. So tahu menit. Kenapa? Yang start dia. Okay. So, settle dah. So, mainan dah settle dah. So, kalau apa nak pasang macam ni juga, mainan. Kalau kata orang nak pasang, apa ni, meter ada siap ke? Nak suruh dia pun beli. Ada dah siap. Kalau apa nak pasang macam ni, sebiji macam ni, meter, dengan meter volt bateri tu, apa tak ada benda-benda, dapat mainan ada dah. Apa pemain motor apa mainan dah. Pemain motor, mainan akan buat semua. Harga, apa tanya mainan ni. Nanti mainan apa besar mainan, dia cuba letak nombor phone mainan. Harga memang tak main lah, banyak risau lah mainan. Kerja dia pun apa tak. Boleh tengok kerja mainan je lah. Kerja mainan. Okay. So apa tak payah. Dah. Hari ni memang kena hotel. Memang kena hotel sikit tapi ada lah. Kalau abang nampak pun tak kita hotel. Kita ada hotel, kita tunjuk gambar sikit. Tu. Kita ada hotel sikit dah. Bukan kita hotel pak.
Oh no so apa-apa Abang Roger mainan sana. Abang WhatsApp dah nanti letak nombor. Belah ni, cameraman belah ni, kita cakap ni. Apa-apa Abang Roger mainan. Nanti kita letak nombor. Okey. Payah duk pening, bawa motor dah main. Okey? Ya. Ni. Dah cukup dah. Okey. So, dah siap keseluruhannya. Apa ni kita dengan meter buat bateri, meter RPM, kum, solver, fork, apa lagi? Dah saya tunjukkan bawah sudah siap semua dah. So biasanya meter RPM yang meter book tu dia taklah orang kata banyak sangat nak kena pasal tu, cuma orang yang tahu tak tahu lah. Aku praktik tak tahu tu lepas tu dia nak alter, nak pergi elok duduk dekat cover kita orang, nak korek pergi duduk elok. So mainan dah buat memang lucu lah, mainan pun terbaik. So apa-apa pun nak buat boleh Roger dia, aku dah bagi nombor phone. So jom kita tengok motor pun. Bukan. Ni belum ni. Sebelum ni. Okey. So ni lah keadaan. Kotor sikit weh geng, sila kotor sikit sebab hujan tak ada nak basuh. So ni sudah dekat aloi. So ni orang panggil pinggan mangkuk. Pinggan mangkuk yang talam ni dah talam. So orang kata apa pakai display besar ni pelik lah. Kucing. Buat masalah. Jangan itu pijak. Saja aku tunggu ni sebab dia ni pakai buyung 25. So dia nak kena disekuk. So kalau yang ni disekuk. So tak apa, nanti kita akan cari lain yang orang kata ni sikit, yang kecil sikit. So siap dah. Kumpul-kumpul. So nak cari ya. Assalamualaikum. Bulu masa ya. So ni apa ni meter. Boleh tengok ni. Apa ni meter dia macam biasa. So siap pinggan nanti dia ke bawah sikit. So sudah jadi kita tak boleh buat. So aku ejah kaki dia, kepok kaki dia begini ke atas sikit. So kunci. Lepas tu dia sama lah bila kita buka kunci. Dia akan nyala dan meter bateri pun dia akan nyala kat bawah. So mari aku start kat bawah. Jom kita tengok apa ni function dia macam mana. Right? Bismillahirrahmanirrahim. Tahu kan? Salah. Susu. Lagi. Sakit dia. Tipu ni. Kaki pun tak kuat. Kaki. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Okey. Nampak tapi kan. Kalau kita dah sikit keadaan. Kita tengok. So kita bateri kita bila tak start dia akan 12 lebih. Bila start dia akan naik lah. Bila naik dia akan naik lah. So guys, complete. Tak kasi dulu juga. Talam tak apa. Kita talam. Bakar. Baik, gitu ya. So, kita coba pakai simbol pisau ya. So guys, settle. Settle dah tak apa. So lepas ni, masa dia untuk next video, boleh komen kat bawah, nak buat video apa. Sama ada video vlog ke apa. Sebab apa pasal ni memang tak sempat dah nak buat tentang pasal motor sangat. Sebab bukan tak tanya buat benda motor boleh, tapi kalau kan dah PKP susah sikit lah, macam kedai-kedai pun tak buka. So tak apa, kita akan cuba buat konten lain sikit. Sama ada tengoklah macam mana, ikut atas hampa komen lah. Majoriti yang komen kat bawah, okey. So sorry sebab aku lama sangat tak buat video, sebab dalam lebih kurang seminggu sebab tak sempat buat video aku dalam keadaan sakit. So memang tak ada nak buat video. So apa jangan risau, aku tetap buat juga untuk kau dalam seminggu ni. Aku dah start balik untuk kau. Dan aku akan bahagi masa lah untuk isteri aku dan untuk hamba dan untuk kru-kru aku semua. So stay tune. Okay? Let's go. Ibu ya? Habis. Okay guys, go.